Ini satu ini macam mana nak ulaskan ni? Kau dah salah, kau dah potong queue. Lepas tu kau nak marah-marah kat orang tu. Orang tu horn ke, tak tahulah, tak pastilah orang tu horn ke apa benda. Lepas tu kau nak marah. Kau dah potong queue. Kalau orang bagi tu kau terima kasih ke apa ke, okey lagi. Ni kau nak marah-marah macam mana ni? Aduh, susah lah. Kau dah potong queue. Lepas tu bila orang dah bagi, orang tu horn, kau pula bising. Kau nak apa sebenarnya? Kau nak cepat-cepat. Kau nak apa sebenarnya? Sebenarnya kau dah potong queue. Kan? Tak tahu nak kata macam mana lah. Mesej bang sekarang ni. Bila orang dah bagi, kau marah. Bila kau potong queue, bila orang bising, hon-hon, kau marah. Kau nak apa sebenarnya? Jangan jadi macam gampang. Yang mana nak support Sushi Bus, link di bio. Boleh tekan sekarang.